Snacks, mak awak dah dapat bayi. Saya tak percaya awak dah ada adik lelaki. Iyalah, awak tak seronok. Woohoo! Yay! Yippee! Ya, dia rasa seronok sangat. Mak saya dah dapat bayi. Namanya Fuzzy. Fuzzy Muzzy Worm. Ismail, Roy, bila bayi nak sampai rumah? Bila? Bila. Mak awak akan bawa balik tak lama lagi. Saya tak sabar nak tengok kecomelan yang ada pada Fuzzy. Snacks, awak akan jadi abang yang terbaik. Woohoo! Saya dah jadi abang. Saya dah... Dia terlupa nak cakap jadi abang. Snacks, awak okey? Saya tak pernah jadi abang sebelum ni. Saya tak tahu macam mana nak jadi abang. Kami boleh bantu awak. Dah tentulah boleh. Nak tahu kenapa? Sebab kamilah abang-abang. Kejap, mana ada? Macam mana nak tunjuk cara untuk jadi abang? Jangan risau, kawanku. Cara nak buat lendir sendiri, cara nak berfikir seperti mambang yang berjaya. Aha! Cara nak jadi abang yang terbaik. Apa yang ia tulis? Mari baca. Ada banyak cara untuk jadi abang yang terbaik. Satu caranya adalah untuk bermain dengan bayi. Permainan jenis apa? Oh, ada banyak permainan. Sentuh berbola daging, elak berbola daging tengah-tengah. Roy, bayi tak boleh bermain macam tu. Oh, iyalah. Saya terfikir permainan yang saya nak main. Bayi boleh main permainan macam cak-cak. Oh, iyalah. Saya selalu main cacak masa saya bayi. Tapi saya dah lama tak jadi bayi. Tak semenjak saya bayi, saya dah tak ingat cara nak bermain. Kami akan ajar awak. Awak duduk je bawah dan pandang saya. Sedia? Sedia. Cak! Oops. Maaf, cak awak tu buat saya terkejut. Tak apa. Apa kata awak pula yang cak saya kali ni? Okey. Cak! Awak okey ke tu? Saya okey. Betul kata awak. Entah dari manalah datangnya cak tu. Saya tak rasa permainan ni menjadi. Apa lagi yang abang akan buat? Mari baca. Bila bayi dah meningkat usia, awak boleh tolong suapkan dia. Suap dia? Okey, saya boleh cuba tu. Bagus. Sekarang kita kena ada bayi untuk buat latihan. Oh. Gugu gaga. Bayi woi wapala. Okey, bayi Roy. Macam ni cara mak saya suapkan saya masa saya bayi. Kapal terbang mambang dah nak sampai. Cepat buka hanger. Zoom! Zoom! Bayi woi dah tidur mamam. Snacks, kapal terbang awak laju sangat. Wow! Dah. Tak pernah lagi ada sesiapa yang suap bayi macam tu. Nak suap bayi pun saya masih tak pandai. Saya tak jadi abang yang betul kalau macam ni. Awak boleh, Snacks. Jom kita tengok apa lagi yang abang boleh buat. Mari baca. Abang boleh bantu bayi untuk tidur. Snacks, awak boleh bantu bayi untuk tidur. Oh, iyalah. Saya tahu dekat mana buaian bayi. Ikut saya. Ini buaian Fuzzy. Oh, buaya tu nampak selesa dan nyaman. Ada tak saiz saya? Nah, Snacks. Awak boleh bayangkan anak patung ni bayi Fuzzy. Hai, Fuzzy. Masa untuk awak tidur. Sekarang apa saya nak buat? Sekarang awak kena dodoi bayi ke depan dan belakang. Buat perlahan-lahan, ya? Macam ni? Ya, bagus tu. Sekarang awak cubalah nyanyi. Fakta Mambang 283. Mambang bayi suka kalau mereka dinyanyikan. Okey, saya akan cuba. Ku bekerja di landasan sepanjang hari. Yeah! Ku bekerja di landasan, dia berlalu masa. Hey! Dengarkah bunyi whistleku? Hey, kenapa awak berdua tutup telinga? Kalau awak tutup telinga, macam mana nak dengar lagu saya? Lagu awak memang sedap, Snacks. Tapi saya rasa bunyinya agak kuat sikit kalau awak nak buat bayi tu tidur. Apa kata kami simpan tamborin tu dan whistle kereta api? Mungkin kali ni cuba awak nyanyi lagu Dodoi. Okey, saya boleh cuba tu. Ku ayun mambang atas dahan. Hembus angin buayankan.
Alamak, Snacks buat dirinya tertidur. Apa kita nak buat ni, Roy? Roy? Saya terjaga. Snacks, bangunlah sayang. Apa yang berlaku? Awak tertidur tadi. Bukan itu yang sepatutnya berlaku. Tak ada apa yang berhasil. Saya tak pandai bermain dengan bayi atau suapkan bayi atau dodoikan bayi. Saya nak jadi abang yang terbaik bagi dia. Tapi masalahnya saya tak pandai jadi abang. Oh, Mama tengah kecewa. Saya tahu awak rasa kecewa, Snacks. Saya ada sesuatu yang boleh bantu. Ini bantal peluk. Jika kau bersedih atau kau ketakutan, peluk bantal ini dengan erat. Jangan merengus bila kau memeluk. Tariklah nafas dan kau kan selesa. Awak dah rasa lega sikit sekarang? Sikitlah. Saya nak sangat jadi abang yang terbaik. Tapi saya tak tahu macam mana. Snacks, awak peluk ni nanti saya datang balik. Apa kita nak buat, Roy? Snacks ingat dia tak tahu cara nak jadi abang terbaik. Kenapa pula? Snacks akan jadi abang yang paling terbaik. Dia baik, dia suka bagi pelukan dan dialah Maziwam yang terbaik. Maziwam yang terbaik? Tunggu sekejap, Mambang. Saya dah tahu. Saya nak teka. Entahlah, tak tahu. Snacks mungkin tak tahu banyak cara nak jadi abang. Tapi dia tahu banyak perkara tentang Maziwam. Hey Snacks, awak nak tak buat buku menjadi abang sendiri? Buku menjadi abang? Ya, awak boleh ajar Fazli apa-apa yang awak tahu. Awak boleh cerita rumah awak, mak awak dan jadi sebahagian keluarga Maziwam. Bunyi macam seronok. Dan seronok kalau benda tu seronok. Jadi bersedia semua, masa untuk bermain. Saya suka buku menjadi abang. Tak sabar nak tunjuk Kak Fazli. Oh, Snacks sayang. Kami dah balik. Yeay, Mak! Snacks, kenalkan adik lelaki baru kamu. Wow. Hai, Fazli. Ini sayalah abang awak, Snacks. Roy, tak kecomel mereka berdua? Memang comel pun. Fazli, saya ada buat sesuatu untuk awak. Nak tengok? Aja. Mak rasa dia cakap ya. Inilah gambar rumah, cantik dan selesa. Kau ada bilik yang istimewa. Kau di sini sempurnakan family. Main selalu takkan gaduh denganmu. Nanti saya kongsikan cek kardus dengan awak kadang-kadang. Ini gambar ibumu, dia yang terhebat. Menyusu tukar lampimu, dia tidurkanmu. Dicium selalu, manis sentiasa. Dan biskut coklatnya adalah yang paling sedap. Memang sedap. Ini pengasuhmu, Esme dan Roy. Bermain selalu dan banyak mainan ada. Bila bermasalah, mereka ada. Kau akan pasti suka seperti aku. Inilah gambarku. Ku abangmu Snacks. Kau boleh harap aku untuk peluk kamu. Kan ku ajar kamu dan kongsi selalu. Yang pentingnya ku sayang kamu. Selamat berjumpa Fazli, kau comel sekali. Selamat datang ke Maziwam. Selamat datang ke Maziwam. Selamat datang ke family Maziwam. Menarik betul buku tentang keluarga kita tu, Snacks. Untungnya Fazli sebab dia ada abang yang paling terbaik. Dan saya ada adik yang terbaik sekali.
Seronok betul tadi. Dengan buat buku tu, Snacks sedar yang dia tu abang yang terbaik. Ya, dan sekarang saya ada satu buku istimewa untuk kita tengok. Ini gambar-gambar masa kita masih bayi. Saya nak tengok. Oh, ada gambar saya dengan kotak mambang lah. Comelnya. Tengok tu, gambar saya dengan berbola daging pertama. Ia lagi besar dari awak. Iyalah. Kenangan terindah. Kenangan terindah.